Apa tahu dah, tahap kelembapan udara kita ni adalah lingkungan 50% ke 60%. Dan kalau apa ada kamera atau lens yang mahal-mahal tu, kalau tak simpan dalam keadaan yang betul, boleh menyebabkan pembiakan fungus dekat lens tu. Macam ni. Kos nak repair ni pun tak murah tau. Dan kelembapan yang sesuai untuk kita simpan lens ni pula lingkungan 35% ke 45%. Sebab tu lah aku simpan kamera aku dalam dry box ni. Hampa invest je sikit dekat dry box ni, boleh selamatkan duit hampa beribu-ribu tau. Dia punya getah ni dan dia punya lock ni, dan kalau hampa tengok dry box ni pun memang solid. So hampa tak perlu risau habuk pun tak boleh masuk. So dan kalau boleh hampa jangan lupa add on silicone gel ni. So dia akan mempercepatkan proses penyerapan kelembapan tu. So, dan silicone gel ni pun hampa boleh ganti. Asal dia ni warna biru. So kalau dia dah tukar warna tu, hampa dah boleh tukar. Sebab tu bila kita bawa keluar kamera, so kita kena pastikan dry box ni sentiasa tertutup. So kalau kita biar terbuka, so silicone gel ni pun boleh cepat lah dia bertukar warna tu. Sebab dia punya function ni dia nak menyerap kelembapan kan. Dan hygrometer ni pun hampa jangan lupa add on. Sebab kita boleh tengok bacaan kelembapan udara dekat sini. So dan aku pun bila travel, aku akan sentiasa letak kamera aku dalam dry box ni. Sebab dia punya material ni memang solid. So kita boleh protect jugalah body kamera, body lens kita daripada rosak ke terjatuh ke apa kan. Okay weh, orang kata mencegah lagi baik daripada merawat kan. Dan dia ada beberapa size. So boleh check di link yang aku dah sediakan dekat bawah tu.